adalah ciri bentuk pemilikan perniagaan. Bentuk pemilikan perniagaan tu adalah X. Apa X ni? Okey, tengok gabungan strategik antara dua atau lebih individu atau syarikat mengeluarkan barang atau perkhidmatan dalam tempoh masa tertentu. Contohnya, okey, saya bekerjasama dengan seorang artis ni untuk mengeluarkan suatu barang iaitu perfume. Contoh, ataupun syarikat saya bekerjasama dengan syarikat ABC untuk keluarkan sesuatu barang. Contoh, itu adalah apa? Itu adalah usaha sama. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil joint venture, orang panggil JV. Okey, so kalau korang tengok dekat buku teks, dia dekat bahagian bentuk perniagaan yang lain selain daripada milikan tunggal, perkongsian, syarikat ataupun koperasi. Bentuk perniagaan yang lain ada dua, iaitu franchise dan juga usaha sama. Yang dekat dalam soalan tu dia berkaitan dengan usaha sama. Contohnya macam kat dalam buku teks, tabung haji ni dia bekerjasama dengan Amanah Raya untuk menubuhkan sebuah company iaitu Abraj Management Sendirian Berhad.